Tengok guys, kita nak pergi breakfast. Ha. Kemudian tiba-tiba teman tu bawa pergi kebun. Makan pula tu. Adik, kita dah gap-gap ni. Tengok dah cantik-cantik. Orang bawa pergi kebun pula makan ketam. Aduh. Ini saya dah boleh ketam. Tak tahu mana dia dapat ketam. Kita breakfast dulu, lepas tu baru pergi kebun kan. Macam ni gap-gap ni. Aduh, pergi kebun makan. Jom. Ni. Kayak entos. Tu sedap tu. Coklat toast ni aku makan coklat bila. Ni ice added. Ni untuk minuman saya teh tarik. Saya pun tak tahu apa saya order tadi. Nama tentu tadi nasi. Tapi lah makan keropok. So sini guys, ini kayak entos miri sebelah dengan Imperial Mall. So saya midam ni. Tu makcik duduk keropok. Saya beli krepek dengan makcik ni. Makcik buat sendiri makcik? Tunggu dulu pelak tunggu. Plastik tak ada? Ada. Ni sedap dia cakap. Ni keropok sayur. Ni. Berapa umur tak makcik? 74 tedahnya. Orang ni. Orang Bintulu. Diam situ lah. Okey. Kita support lah guys. Beli sini. Tengok kawan saya breakfast tu. Ni saya order ni juga. Ni jom kita makan. Okay. Omelette cheese. Nampak terbaik. Silau. Dia tarik sedap. Tu nama tak ada mana ingat. Order tu aja. Hello. Kita ni last minute guys. Dibawa kawan ni bersantai-santai. Aduh. Nah. Yalah kita orang maulah kerja last minute tu. Kami dua gap tu. Ya. Batok. Aduh. Begitu pekan. Apa khabar semua? Kayak macam pergi office tu. Ni angkat dia pergi kebun. Ha? Pakaian macam pergi office. Gap semua. Sila, welcoming drinknya Tok Cendol. Oh, siapa mula? Yang beli bahan aku mula. Oh, benar? Aduh. Atas, jom. Kami dua pergi, kita masak loh, gaduh kami dua. Iya. Kita masak apa? Oh, bestnya. Tahu nak habis, nyincang asam, pakai mula sambal. Aduh. Nun, siapa goreng nun? Wase. Bestnya. Tu kerja last minute menjadi je. Bah, apa khabar kita? Ni toke last minute. Habis ini tu lah ketam tu. Wah. Yang di belakang. Tetap. Mam tu lagi kemek lah. Hello guys. Sekarang saya berada di tempat rumah bukan rumah lah, resort teman saya ni. Jom ikutin video saya. Kita ada last minute makan-makan ni di kebun. Orang pensioner. Jom guys. Kita ada cendol. Tu buah apa tu? Si buah apa tu? Limau ah? Okey. Ini tukang masak guys ni. Hari ini kita masak ikan lumek, sup ikan lumek. Sup ikan lumek. Macam mana mula-mula? Tumiskan segala Mula-mula apa? Tumiskan segala bahan. Apa bahannya? Okey, kita ada serai, kunyit, bawang putih, bawang merah dan apa namanya? Cili. Tu asam puasa. Tumis. Lepas tu last kali kita masuk ni. Kita masukkan asam jawa. Asam jawa. Saya sudah meliur nih. Tengok dia orang masak-masak guys.
apa masuk dari lumek teh oh. Lumek, masak ikan lumek sup. Tengok. Ikan lumek. Ini apa ya? Ini apa ini? Kerabu mangga. Kerbau mangga. Rambu mangga guys. Nah ni. It's all product from the Salah kau. Ini tengok. Ini akan kita masak selepas ini. Itu macam mana mau masak ni? Ini terpulang dengan kita punya chef cook, Siapa chef cook untuk tu? Abang Rali. Oh, Barali. Tapi dia sudah turun tumbuk bahan. Bahan apa bahan? Kunyit tapi dia kata tak cukup. Oh, kunyit. Tak cukup. Senang aku ambil bahan di kebun ni saja. Ini apa? Dan ini dan kunyitnya. Ini kunyitnya Kunyit saya dari nampak kebun. Sia, pusing matahari. Kunyit hidup. Kunyit hidup yo. Kunyit hidup. Oh, besar. Yang menutup kunyit ni. Ni. Masih bujang lagi. Masih bujang Ya, lagi. ya, Siapa available ada sama wanita-wanita Ya. boleh disarankan kepada Pandai masak. geng-geng. Pandai masak, pandai nulung di dapur. Kriteria. Mau ambil bini, mesti pandai masak jeng oh. Oh. Ha, Ya, tumbuk dah. kunyit. Kunyit ni memang kunyit betul guys, dia kuning. Ini kunyit ditanam sendiri. Bukan yang campur-campur nah. Uratnya banyak. Mau aku minta pawang tanam aku je. Ambil, aku pernah ambil sekali. Tanam aku juga malam pasung apa hidupnya. Pasungan kau ngenya dia pasung matai. Ya kah? Panas kali ya. Panas. Nah, tengok. Now we sini. must eat natural food only. Yes. Not processed Tu kunyit. pegong tu nak jeng. Ha? Pegong tu nak. Siapa pegong? Tu. Nak nemu aku. Nan muda. Ya. Pegong ya. Apa pegong? Apa nama pokoknya? Oleh kerana kemarau. Orang Sarawak mana pegong. Oleh kerana kemarau. Hmm. Kita punya pegong itu Ah. sedikit cetek. Karena kemarau dia terus macam cetek lah jadinya. Apa ni masukkan? Ikan kita dah masukkan, sekarang kita dah masukkan ikan lumek dengan tomato. Tu memang tambah nasi tu pula. Alah, haraplah sedap. Nah. Pergi. Ah. Minum pula. Makan cendol. Tu boleh mau tu nak. Tu nampak sikit tu. Kunyit tu ibang kacang. Oh. Tu mbak sinun tu kah? Mbak sinun tu kah? Oh. Nah. Cucu cekodok. Cepedak tu limo. Cepedak. Masih panas guys. Masih panas. Jom. Ya, kumadah kita tu teh last minute. Tak dapat apa-apa. Kami dua beli keropok aja. Oh ya. Tidak lu sih sempat dia aku nah. Masak Ya, Ratna mana? Bah, pergi rali mbak, pergi kebun. Wah, lah kami dua tu mau breakfast kumadah. Aduh, kumadah. Iyalah. Best no. Belum ada mah. Belum ada breakfast. Okay guys. Kita panas saya kena pakai ni. Aduh. Sebenarnya tadi saya dengan teman pergi breakfast. Dia orang ni last minute makan di kebun guys. Kebun yang biasa kita punya colleague. Dululah teman sekerja. So last minute memang menjadi. Kalau plan memang tak jadi guys. Kita pun support lah datang tengok hangat ni tetok. Tutu lalat tu sih. Ni cucu jengkodok. Temedak, sorry guys, temedak. Buah aku rasa fresh from kebun ni, dia terus goreng guys, terus goreng. Ya, terus goreng sedap. Mana? Oh ya, aku ambil. Nah. Ini buah cempedak fresh from kebun. Terus masak terus. Jadi cucu. Hui. Gini ratai sidak langau tu. Saya ni dengan teman makan, dia orang masak guys. Ni buah tangan kita beli. Kerepek gunting. Ni makcik yang tua tadi. Kerepek sayur. Tadi kita buka. Nanti. Ni cendol tak? Ini cendol guys. Ini aduh. Siu. Nak tunjuk you all. Ni cendol ni. Panas ni. Jom. Kali sedap meh. Ni gigi. Ni elok lagi. Hari apa hari tu? Hari 4 kan? Sibuk dia orang belakang tu masak. Kita jadi tamu duduk je makan.
Ah, okay, okay. Ai madam. Tu dua duduk aja saya. Lalat. Apa tu dah? Situ lah kita makan. Langkah je situ. Sini gelap-gelap. Saya nampak dia ada benda ditelan kelak. Tu duduk tak. Tu beg aku kelak alih. Mesti cukup tisu ada aku tisu gitu. Untuk power bank. Aku tak kat kanan. Yes. Akan dalam mangkuk. Nenek. Kunyit tidur apa? Apa yang ditutup teh? Apa yang ditutup ya teh? Kunyit. Kunyit. Wow, you look so elegant like office one. Kami dua nak naik ya. Nak mau pergi Just. breakfast dengan geng-geng kami orang. Geng apa? Geng kita di office dulu tu Kan, kan? Dek sama sekolah geng. dulu. Oh, geng church kita wah. Nih, yang tak ada lagi another appointment pergi kebun. Rasa-rasa di office tu. Oh. Kecewa. Kadigan dengan Haji kan. Hei. Tu, you si tahu kedigan ku tu pakai ku tidur you. Ai. Ai. Mau pakai kadigan aja nak. Kami. This side can see. Ha. Kami dua ingat mau pergi mall deh, Jeng. Pergi kebun tu. Kami dua ingat mau pergi mall. Aku dah make sure no high heel. Aku kena kaki. Aku ni ada mak selipar. Aku dah pergi. Oh, tengok ni. Apa? Tunjuk. Rali. Dari kebun. Nanas. Serai. Serai. Nanas, ubes. Wah, masak ketam, bes. Sana, buat nanas. Nyet juga ni. Muzik dia tu bisa dengan apa ya? Oh, lumet teh, biasa. Ni masak apa ni? Sini ikan. Kenapa? Aduh. Ikan keronggong. Ikan keronggong panggang. Ikan apa? Si ikan apa teh? Ikan keronggong. Geronggong. Oh ya, aku dengar ikan gonggong. Ikan keronggong berapa? Hah? Kita tahu pernah makan. Oh. Tengok guys. Pakar-pakar memanggang ni. Mana pakar ni ya atau ketam? Aku mau nanggal. Bah kami mau nanggal kita masak ketam beli. Apa bahan-bahan dia li? Bawang, kunyit, cabai, serai. Ni bawang putih, bawang putih, bawang merah, serai, asam, kunyit. Okey, mula-mula macam mana masak? Itulah. Aku mau motong bawang loh. Hanya potong bawang. Kita potong ke tutup? Okey, potong. Potong. Macam mana nak potong? Jangan nak kita potong lah. Macam tu. Ya, tutup. Dengan bunyi musik dia. Dia dapur atas ah. Hiris-hiris, semua hiris kah? Oh, semua diri. Hiris. Ya ditutup pasti kelak. Siapa ya? Kita ya. Oh, puyuh atas api ya. Last minute memang menjadi Leo. Iyalah. On the plan si jadi. Si jadi menang ya. Wih, banyak dah tok pusuk. Yalah, busuk beli ya bubuk kering ni. Tok Kalau mau makan ni bubuk kering pula. tok Dia beli ke jemur dia apa? Beli ke siang ya. Pulang ke ni. Oh, memang stok untuk ditok lah. Oh. Paling best. You order tengok macam ni tak? Celuk ni ada juga bawang. Tempat meletak bawang-bawang ni. Ini memang yang pesen nama. Wah, Jeng. Muzik dia nyak, Jeng. Kena aku lagi. Ni bawang putih. Tengok dia kayu. Dia buat macam ni. Ni Mimi pesen nama, guys. Kayu belian ni. Ini kayu belian. Semua diringis, Leo. Wah. Oh, ingat kita tutup. Si kami ke pasar kelakar suara besar. Mic si dengan mbak teh. Siapa dengar kelakar kami? Dari muzik si Jeng Jeng ya. Tu. Cerita. Sangsut, sangsut. Sangsut macam. Ada yang pakai cerita. Ada. Bahan. Ini kunyit yang ada lihat tumbuk. Ini original kebun punya guys. Saya nak tengok chef dia masak.
Ini chef masak ketam guys. Sini tak nampak ketam tak ada sini. Dia beli di Kuala tu. Beli di Kuala. Oh ingat ambil ketam tangkap tak belakang ya. Ni tahu. Mohon masa mukat ke laut ada. Kami boleh ada sekali kami boleh banyak. Dia nak masak ni guys tadi dah. Ketam apa tu? Tung hitam, ketam kalok. Ketam kalok. You tahu tak ketam kalok macam mana rupa dia? Kalok. Macam ni dia punya ni. Bukan ketam nipah ya kah? Ni ada. Oh ketam nipah. Macam ni. Boleh tidak Kuala. Tadi tidak boleh wah. Okey. Cari saja. So panaskan kuali. Ambil apa? Ambil limau. Oh, depan keretanya. Ha? Limau aku atas depan kereta. Si asuk ngaco. Siknya. Si asuk ngano. Mana aku ada situ si tak. Dia tahu ya kawan Rali ya si ngano. Oh. Dia orang takut anjing tu. Dah ambil buah limau guys. Jom. Mesti ambil chef ni cara masak ni guys. You all boleh cuba resepi dia ni. Terima kasih sudah menjemput kita. Ya, suka dia. Ya, aku ambil cendol aku bagi sini nundung. Masukkan minyak guys. Masukkan minyak. Benar kasih minyak ni. Sikit lah. Sila. Sikit. Okey. Siput-siput. Ini gambar. Dia ambil gambar dia, ambil video sepiak. Dininya ketam tadi. Ditok nah. Dia kan ngoreng masak pedas so. Ini ketam tu bah. Ya. Ambil gambar. Kabesin. Dek makan ajak lagi kita itu Bukan macam. kemari orang kampung aku. Oh. Adinnya cari dininya. Aku untuk pergi kebun kaban. Oh. Banyak jual caluk kita tu. Ya kebi. Polah Telur tampun. baru ya. Caluk aku. Ambil Kalau mau mbak balik. aku. Ha? Aku tu. Agi masa caluk aku tu. Polah aku ya. Iyalah aku pulang kerja kalau ada orang makan. Aku makan nasi berapa. Aku si bapa kau dah berumur tu. Dekat yang pandai Mau macam. ada ulam bunga kunyit tak apa. Oh si pandai kau makan bunga ulang. Sedap. Ya kan? Kalau makan dengan ten caluk. Bunga Wow. kunyit dengan pucuk gajus. Ada dengar tu. Siapa nak coba? Sedap. Sedap ya. Okey. Silakan. Itu dulu. Pula masukkan apa? Buat masukkan bahan-bahan yang telah dihiris tadi ya. Nah. Lepas tu masukkan kunyit. Masukkan kunyit guys. Goreng daun. Lebih. Duduk. Oh. Bawang putih ya, Tek. Saya masuk balik. Harum bau dia guys. Harum bau best ya. Nah. Goreng-goreng. Boleh ikut resepi ni. Lepas tu masukkan ketam. Ketam. Ketam kaluk. Bukan ketam nipah ya kah? Ya, Sama lah Kami bawa first time dia dengan ketam kaluk ni. Supaya di anak negeri tu. Nanti nemu tai lah. itu adalah first time aku masak tam kelok banyak paling banyak. Anda 3 ekor aku seorang 2 ekor. Dia lah seorang makan je ni. Ni nak dia ajak tiba-tiba. Dia bagus je ada orang makan. Tak beli aja. Tahu ni kata. Lepas tu beri apa lagi? Asam. Telur. Telur. Tunggu guys, dia bagi telur. Okey. Berapa biji telur? 2. Tak apa tak kuah. Asam Jawa. Tu memang buat kerja tak pula. Ya kamu. Ya kami dok silam ada ibu makan nasi tu ah. Makan bread, makan telur. Ya kami dua makan telur dengan bread aja teh. Nah. Cabai ke bang? Ni cabai dia. Tumbuk dia. Orang Sarawak cabai cakap tili guys, tili. Dia dah cabai. Kau cabai kata kami. Berapa biji telur? 3. 3 banyak. 3 lah. Ini macam
Apa nama ketam masak telur dia buat ini tapi kampung style. Best ni guys. Apa last yang tadi? Ajinomoto. 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 Apa tu? Banyak lah jual Ajinomoto 3. Satu garam. Ya, lebih dah baunya. Baru bau dia guys. Nah ni. Guys. Ni chef. Kita sini selalu memang dia tu chef tu. Termasuk ni. Ini chef cincai saya ini. Yalah, style kampung bang. Oi. Kau bikin apa? Ya. Okey. Siapa mau tes garamnya? Tes garam? Mesin. Coba kita. Ya suruh sidak ya. Ba. Tes dulu tes. Nak. Kasar dulu, mesin kasi. Lebaran ni jodoh lebaran ya. So, ini tukang bakso. Nah. Oh, nak mau ditukang. Nah, tukang bakso. Hello. Perhatian, jangan lupa. Klik like, comment, subscribe pada siang. Jom. Nama teh panggang tu dah habis. Ikan tadi. Nah. Ni geng kebun semua nih guys. Geng kebun semua masak-masak. Nah. Ada. InsyaAllah lah. Ya Rabbi cendol putih si habis. Dekat pergi siang. Buka makanan Ini cucuk, bedak. Ini kerabu apa? kerabu asam. Asam. Ini sotong. Kecap nak. Ini lumek. Tadi dahsyat lah. Ini ikan panggang. Sekatam. Ini sekatam. Sibuk. Ambil gambar. Mana katam? Best guys. Makan guys. Mana ketam tadi? Tengok ketam tu guys. Ini ketam dah masak. Ini by Chef Rally. Boleh ekor resepi tadi ya. Nah. Apa masak kau nek ya? Him, kau masak apa teh Him? Nasi? Ini Mrs. dia guys. Masak-masak rami-rami. Geng kebun. Nah. Dan ngetu ambil gambar nasi. Sekatam. Makan katam nih. Ini mangkok tadi om kok cendol pakai dah. Basuh lagi. Yang malu. Jangan malu. Dah aku kot na kali. Dah masuk kot. Masuk kot dah. COD. Dah. Tengok dia masak nasi pakai kayu tau, sedap. Maaf tambang telefon kita maaf. Hah? Olah, lumai. Apa tu? Lumai. Ikan lumai pada. Kalau lumai. Tangga nyaman. Tangga lo. Ya kami penuh pinggan tu. Ya, no. Him, kami pun macam dia je kelak. Sekatam. Masak katam. Ni Zaima teh. Zaima jauh gila. Si jauhnya tedah siapa rasi-rasing. Ya. Makan. Ambil lauk dulu. Kita keman dulu, makan. Nah. Dalam grup geng ah. Aku malas nak. Aduh panas. Saya kena pakai ini mata saya tu. Ya awan. Di kebun makan. Kebun di mana? Apa kebun raya? Okay guys makan. Lapar dah. Lalat. Jom makan. Nasi panas. Ambil mimit dulu lagi nambah baru. Kami dah silih berapa kali nak share. Makan guys. Makan. Second time dah tak dua ya. Second time kami dua. Jom mari jadi fotografer kelak. Pakai tangan mau basuh tangan pula. Nah. Adik bunyi lagu. Agak.
Langkah kanan kita itu sel. Nah, Malah aja makan. makan aja kami dua teh. Panas guys, panas. Ada pen ke teh? Dia pen ah, ditambah. Dah duduk makan. Kena Basuh tangan sudah. Kita makan nih guys, kita makan nih. basuh tangan pasal tak boleh. Ah, apa teh sedap? Makan itu pun kenapa mak? Umai, ni kan umai. Lume. Oh, so. Mana umai? Oh, dah salah Umai teh. lain. Umai lain, lumek lain. Ai kita je gelai lah mana umai. Oh, Semua dengar. dah kena marah, kena marah. Boleh sangat di rumah lah. Angut. Yang ke sana. Kalau orang nggak video, nah saya kerja lain saya tuh makan kerja ini kalau. Apa lah? Orang nggak video kita, saya kerja lain tidak tuh katanya makan aja. Bagus coba yang kami makan seorang, goreng telur aja. Buka sardin, kari ayam ya aja. Saya makan apa noh, sardin ikan. Kadang nasi masak sekong 2 kali makan. Kadang saya makan beri bunga burung di belakangnya. Ketam guys, ketam ya. Isi. Tapi padi. Aku tak makan ketam, aku saya banyak makan dengan nasi. Ya tahu lah aja. Ini di apa? Kita makan ketam. Macam kunci lah. Patah aja. Oh benarnya. Ambil isi. Tu lalat tabungan kelulut datang. Ha? Cak kami dok silia konon, si lama teh di kebun kan lama lah sil. Nak pakai lawan lagu dengan si Jeng-jeng. Sedap. Ha? Sampai 5. Banyak. Karena aku mau pergi belajar mula bakul, aku 2 kali dah kelas kumis. Si mau aku. Aku sahabat aku itu. Sini tak belajar kak. Saya dah family Mother's Day. Tempat Mariana kat Beraya ya. 93 ringgit. One section aja the whole day. Karena hanya beli bahan ya kita balik terus. Nak makin nak plastik lah. Oh. Aku dah siap banget lah. Dah. Malas tu ya. Aku nak malas dah baru tu teh. Dengan tang simple je bukan. Tapi aku cakap situ. Ya, Itu anak simple je upaya malas simple je lah. anak Makin aku. anak okey dah. Saya dah nak juga pergi je. Ini ketam guys. Ketam. Ketam nipah. Apa tak kalau? Kalau. Ketam kalau Aku nak mau nama ketam. Gati je ketam di pun. Kenapa nak ketam paling besar sekali? Selalu dekat air macam tu nak besar hitam ya. Apa nama ketamnya? nak ketam ya. Ketam kalau Bukan, di sini nama. Punya dah besar tu. Dekat Semarahan ya banyak ketamnya. Mahal loh. Oh, aja. Bukan ketam nak. Muang nak. Ketam. Ini ada dekat pohon-pohon pokok pedada. Lalu sianya. Terus makan. Oh, sedap. lalu bapa belum makan. Pakai bunyi muzik ya, Jeng. Ibu malu. Itu ketam, guys. Foto aku dah. Mau tengok ketam ni. Tambahnya lalu dah. Ketam penuh dengan isi. Nah. Ada rahsianya cara beli ketam tu. Apa ya? Tu Celia. Celia. Yeah. Happy return to you, Salia. Take care. Oh, Salia, bukan Celia. Celia. Ya. Bah lagu lagi. Day to you. Happy birthday. Happy birthday girl ni. Day to
Tengok guys, ini ketam tadi. Aduh, mau habis loh. Beda. Nah. Ini puang. Ini rajin ni buang sampah sana. Jaga environment. Ya tapi lupa aku mbak kipas. Hangat wai. Panas. Makai berami-rami nah. Hangat. Kurang tuh mbak lagu dangdut. Minum air dulu guys, dari panas. Aduh. Ini tukang kemas nih kawan saya nih. Si guntian buka kerupuknya. Nanti guntian. Oke, cuma mata dulu guys. Aduh, panas. Jadi ngena baju kena akai nih. Hangat sih. Hangat makul. Buka lagi kerja ngebulu ko. Anang dekat. Rajer bujang dia giga ke bini kaya. Nemu nyumai, nemu ngintu ya, giga ke sulu ate ya. Giga Indo baji tu. Anang giga Indo baji deh. Tahu, anang tu lagi lah. Iya. Calonnya. Calonnya belum lahir. Bah, sapu rambutnya. Akan ku menarik ujung sebelah sana. Jangan kau dekati bila ragu hati. Bila ku tinggal pergi, janganlah merenam. Sungguh adik pandai menolak. Hai, nak balik semua. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Tengok sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Terbaik guys. Hai, nak balik semua. Bye-bye.